Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, minta maaf kita lambat. Lama dah tak buat konten sebab kedai kita busy. Kedai kita busy. Selalu hari-hari tu kita tak boleh nak santai-santai sebab saya ni buat konten ya, tengok keadaan juga. Kalau keadaan tu santai baru saya boleh buat konten. Jadi sekarang ni saya nak tunjuk juga, tadi saya tak sempat juga nak record kan. Jadi ini kedai kita di Warisan Nur Johor Bahru. Jadi macam ni lah, saya tak boleh buat konten. Nanti keadaan video tu tak tenang kan, dia akan goyang-goyang kan. Sebab saya tak boleh lambat-lambat buat masak. Saya seorang je masak. Okey, macam ni. Ini ada 3 meja, ada 30 orang makan. Nanti pukul 8 dia akan datang. Sebab kedai kita ni berdekatan dengan stadium GDT. Tu. Jadi kalau ada event bola macam tu kan, ada pertandingan, dia akan selalu ramai lah. Macam tu. Jadi ni saya tunjuk ada telur bungkus juga situ, ada puyuh goreng kunyit, ada siakap 3 rasa kita. Siakap 3 rasa kita. Kangkung goreng belacan kita. Ni untuk diorang makan lah. Satu pinggan ni untuk diorang makan lah. Sampai ke sana tu. Jadi saya memang betul-betul minta maaf lah. Minta maaf sebab saya tak sempat buat konten. Tapi nanti kalau ada masa yang tak tergesa-gesa, saya akan buat konten lah, insyaAllah. Macam ni. Minta maaf ya sahabat-sahabat. Bukan kita nak abaikan sahabat-sahabat, bukan. Tapi masa kita ni tak sempat nak buat konten. Macam tu. Tengok cakap kita dalam 3 meja ni. Ini ada 1 2 3 4 5 sana tu. Jadi sahabat-sahabat, siapa pun yang daripada mana pun, dari yang di Malaysia, Semenanjung, ada dari Kedah ke, dari Perlis ke, dari Kelantan ke, kalau sahabat-sahabat nak tengok bola, bolehlah singgah kat kedai kita ni. Kedai kita ni dekat je daripada stadion GDT. Kedai kita berada nama kedai kita Warisan Nur Taman Nusa Sentral. Jadi sahabat-sahabat, saya Saif Ali minta maaf lah. Minta maaf tak pernah buat konten. Bukan saya lupa pada sahabat-sahabat semua, bukan. Tapi memang masa saya ni terhad. Sebab saya seorang je masak kan. Saya seorang je masak sebab saya tak boleh lambat-lambat masak. Tapi kita ni sebenarnya, pagi buka, malam pun buka. Kalau pagi tu kan ada nasi campur lah sini, tapi saya tak sempat lagi nak record, nak bagi tunjuk kat kawan-kawan semua. Ada sini ada masakan Jawa, masakan Minang, masakan Melayu, semua ada di sini ni. Pagi-pagi ni biasalah, macam rendang ada, nasi padang semua ada. Ini pun ada kuih-kuih juga ada. Tapi kuih-kuih ni tinggal ini 2 ni. Jadi pun nanti biar stop makan, nanti saya ambil lah ni. Tinggal 2 je. Okey sahabat-sahabat, minta maaf saya tak sempat buat video. Jangan marah kepada saya. Nanti kalau masa saya macam order tu tak banyak, saya akan buat video lah. Okey sahabat-sahabat, ada perilaku saya yang tak berkenan di hati sahabat, saya minta maaf. Okey, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.